Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM menggesa satu akta diwujudkan bagi mengelak pembaziran terutama di bulan Ramadan. Menurut Ketua Aktivis PPIM, Datuk Nazim Johan, antara yang boleh dilakukan ialah mengenakan charge tambahan bagi makanan yang tidak dihabiskan terutama di hotel yang menyediakan bufet Ramadan. Menurutnya, jika perlu, Kementerian Perdagangan Koperasi dan Kepenggunaan atau JAKIM boleh mewujudkan satu akta bagi mewajibkan pengusaha mengenakan caj tambahan bagi setiap makanan yang dibazirkan itu. Maknanya you buang, you bayar. Bayarlah sebahagian, may not be all, but some penalty must be imposed on this unthinkable wastage. It is impossible. Inisiatif sama juga sudah diguna pakai di Jerman dan Jepun. Selain itu, Nazim menyeru pihak hotel menyediakan makanan yang mencukupi dan tidak berlebihan sehingga menjurus kepada pembaziran. Satu lagi inisiatif yang boleh dilaksanakan ialah mewujudkan Exchange Food Center atau pusat penukaran makanan yang berfungsi sebagai pusat pengumpulan makanan berlebihan yang tidak diusik. Pusat berkenaan kemudiannya akan mengagihkan makanan yang dikumpul kepada mereka yang memerlukan, termasuk gelandangan, asnaf dan pelajar kurang berkemampuan. Beliau ditemui pada sidang media Persatuan Pengguna Islam Malaysia mengenai pembaziran makanan di Villa Puteri Kondominium Jalan Tun Ismail pada Selasa. Sebelum ini, SW Corp mendedahkan rakyat Malaysia membuang 270,000 tan sisa makanan sepanjang bulan Ramadan dalam setahun. Berdasarkan perkiraan itu, jumlah makanan tersebut boleh dihidangkan kepada 180 juta orang, iaitu 6 kali ganda melebihi populasi negara ini, iaitu 27 juta orang.